Aku tak tahulah nak cakap macam mana, tapi kan bagi aku, pendapat aku sendiri lah kan, personally bagi aku, dia punya pelakon-pelakon dari Korea kan lagi menyelah daripada pelakon-pelakon dari Malaysia. Hello guys, welcome back to Dennis Universe. So hari ni aku nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbitan Key Billions, which is filem Tiket Sehala. Actually untuk movie ni aku sebenarnya tak ada plan pun untuk tengok cerita ni, sebab aku dapat ada points lah untuk JSC sebab ada free kan. So aku tak tahu nak cerita apa. And then aku nampak dekat JSC apps tu ada satu movie, which is movie Tiket Sehala ni. So aku tengok-tengok lah sikit, tengok trailer, tengok dia punya review and so on. And then aku baca macam review dia quite okay cerita ni. Cerita ni boleh layan sebab cerita ni is about the scam and also the human trafficking. And cerita ni juga dia ada collaboration antara Malaysia, Korea, ada juga Thailand, Indonesia and banyak lagi lah. So bila aku dengar cerita tu, aku rasa macam interesting untuk tengok cerita ni. So sebab tu bila aku masuk dalam wayang kan untuk tengok cerita ni, aku tak ada expectation yang tinggi lah aku letakkan untuk filem ni. Dan ternyata filem ni, aku tak tahulah nak cakap macam mana, tapi kan bagi aku, pendapat aku sendiri lah kan, personally bagi aku, dia punya pelakon-pelakon dari Korea kan lagi menyelah daripada pelakon-pelakon dari Malaysia. So okey lah, kita cakap sikit lah benda-benda yang best nak bagi aku dalam filem ni. Especially dia punya action sequence. So action sequence dia agak baik. Dia mengingatkan aku tentang filem-filem Korea juga, sebab dekat cerita ni dia ada menampilkan banyak pelakon-pelakon Korea yang berlawan dengan pelakon-pelakon Malaysia, especially watak Aini Mustafa. So Aini Mustafa ni first time aku tengok dia berlakon and aku agak impressed lah tengok dia berlakon. Sebab setiap kali dia berlawan, dengan setiap kali koreografi dia berlawan memang nampak smooth, memang nampak menacing. Bila dia berlawan tu nampak lah dia ni ada sisi-sisi fighter dia lah. So bila dia berlawan dengan aktor-aktor Korea tu, kita dapat rasa dia macam wow lah, dapat tengok dia dapat pusing-pusing, tumbuk-tumbuk, macam wow, gila lah dapat tengok scene tu. Untuk filem Tiket Sehala ni aku boleh cakap dia punya storytelling, storyline dia memang sangat-sangat fresh for Malaysian movie. I mean like macam cerita macam ni dah pernah buat ada kat luar negara, macam cerita pasal human trafficking and scam and so on. Tapi untuk industri perfilman Malaysia, ini antara filem pertama yang aku rasa yang memang dapat implement that issue untuk filem dengan sangat baik. Ada satu pelakon ni daripada Korea, nama dia Ha Ju Yang. So dia mainkan watak Park Jae-soo dalam cerita ni. So dia punya lakonan dia punya fighting scene dia punya lontaran dialog antara pelakon-pelakon lain pun, aku rasa dia paling yang terbaik lah untuk pelakon Korea lah. Selain daripada watak lain, which is ada pelakon yang bernama Hyun Juk sebagai dia punya, which is main villain Park Ha Jun tu. Tapi untuk pelakon Ha Jun Yang ni, oh lagi dia paling steals the show, dia paling best lawan dia paling aura farming lah macam ni. So bila scene ni bila nampak dia on screen, aku boleh dapat rasakan dia is a side character villain yang sangat-sangat best lah, yang menjadi supporting character untuk watak main villain tu. So untuk pelakon ni seorang je aku boleh cakap paling paling best gila dalam cerita ni. Dan yang paling aku tak sangka untuk filem Tiket Sehala ni, cerita ni didirect oleh seorang wanita yang bernama Rahila Ali. Dan aku tak pernah tengok apa-apa movie pasal, I mean like movie yang didirect daripada dia. So memang I think this is my first experience untuk tengok filem yang didirect oleh seorang perempuan, wanita lah. So selama ni aku tengok movie memang mostly lah memang boy or YouTuber, man and yeah. Dan benda yang paling best dalam filem ni ialah dia punya dari segi technical dia. Korang bayangkan cerita ni, aku tak expect cerita ni dia gunakan sound system, especially waktu lawan fighting sequence tu. Ibarat macam kita tengah tengok cerita Mat Kilau. Kan kau ingat tak cerita Mat Kilau dulu? Cerita tu dia punya sound effect dia macam over the top punya sound kan bila tumbuk tu. Tapi cerita ni dia lebih kurang, but dia tone down sikit je. Tapi dia punya vibe berlawan tu, and dia punya camera work, dia punya choreography memang align with each other. Memang bila lawan tu, best. Cerita ni dia punya best sebab diselamatkan oleh fighting sequence tu je. Memang rasa memang puas hati tengok cerita dia punya fighting sequence tu. So cerita tu memang betul-betul memang bagi satu impak yang besar dalam filem ni. Dan dia punya soundtrack dia memang top notch.
especially lagu daripada Zaki Amani which is lagu Lekas. Dan that song dimain dekat ending. And lagu tu bila dia mainkan kat ending with that particular scene, tak nak sebut scene apa, lagu tu sangat-sangat emotional. So bila aku dengar tu aku rasa macam, aku tak nak spoil anything apa jadi kat ending tu. Korang tengok sendiri and korang judge sendiri kan, korang nilai sendiri. Sebab lagu tu bila dia mainkan ending tu, dia memang sangat align with that scene. Dia memang beri impact yang besar lah untuk scene tu. So bila aku tengok scene tu aku rasa macam agak sebab dia macam emotional sikit lah. But if you ask me about the pacing, bagi aku cerita ni dia balance. Sebab untuk first act tu dia agak laju. And aku guarantee korang semua akan cakap filem ni sangat-sangat laju untuk first introduction untuk filem ni. And it's a good thing lah actually. Sebab kita tak nak macam bazirkan masa dekat first act tu lah. Dia sebenarnya dia ni banyak berlaku dekat Korea yang menjadikan cerita ni menarik. So untuk first act ni dia bukan banyak, is just macam dia introduction apa karakter-karakter ni, siapa karakter tu dekat Malaysia lah. So dekat first act tu dia libatkan banyak scene kat Malaysia. And dekat second act tu banyak dekat Korea Selatan tu lah. So kat situ lah the things that get interesting. Banyak benda jadi dekat second act tu. Kita nampak mana struggle diorang dekat Korea Selatan bekerja kat ladang bawang semua tu. And then kita nampak macam diorang ni ada pertelingkahan antara diorang tu. Ada yang karakter ni bergaduh, ada yang sampai mati, ada yang kena masuk dalam ring berlawan. Tak ada sampai ring, dia macam kena berlawan dengan pekerja-pekerja Korea tu, kan. So untuk dia punya second act tu the best gila second act tu. Tapi kan untuk third act tu dia sangat rush. Dia macam simple sangat. Aku tak nak cakap apa jadi, tapi untuk third act tu aku rasa macam agak dissatisfied sikit third act tu. Sebab dia agak rushing lah. Macam cerita ni dia agak lama, 1 jam 40 minit. Tapi bagi aku 1 jam 40 minit terlalu rasa macam rushing. So cerita ni dia 1 hour 43 minutes and aku bercakap cerita ni dia fast pacing lah. Aku tak nak cakap dia slow dan aku tak nak cakap dia macam laju. Tapi bagi aku boleh dikategorikan sebagai filem yang sangat fast pacing. Okay lah, bagi aku antara kelemahan filem ni aku rasa kan dia punya dialog. Tak tahulah, sebab bagi aku dialog dia agak macam sedikit. Bukan, I mean not sedikit lah. Especially untuk pelakon-pelakon dari Malaysia lah. Macam daripada Noki, daripada Jah, daripada Aini Mustafa dan segalanya. Semua pelakon-pelakon ni aku rasa dia punya lontaran dialog tu tak natural. Dia rasa macam agak terlalu baku dan dia terlalu scripted. So setiap kali diorang berdialog, especially bila diorang bercakap in English kan, aku rasa macam terlalu cringe sikit lah bagi aku. Sorry to say, memang lakonan diorang dia not gonna lie memang best. But dia punya dialog tu, aku rasa cerita ni dia jadi kurang sebab dia punya dialog. So setiap lontaran dialog tu diorang agak rasa macam bila diorang bercakap dengan aktor, even Malaysia bercakap pun aku rasa macam kenapa rasa macam scripted sangat ni. Aku rasa macam diorang cakap ni tak natural lah. Dia tak rasa nampak macam conversation yang real. So memang ni antara kelemahan yang paling aku boleh nampak dalam filem ni. Tapi aku rasa kan mostly orang yang pergi tengok cerita ni lah orang-orang yang betul-betul follow K-drama, yang betul-betul kaki K-pop. Aku boleh cakap siapa lah, korang pun tahu siapa kan. Mesti lah di kaum-kaum wanita ni tengok sini sebab Korea je. Kalau tak ada pelakon Korea ni aku rasa tak ramai akan orang pergi tengok cerita ni. Tapi bagi aku, orang yang selalu tengok wayang, orang yang selalu tengok semua movie, aku rasa aku akan tengok dia cerita ni. Tapi tak adalah macam akan bagi high expectation. Sebab aku masuk tengok cerita ni pun aku rasa aku dah low expectation aku. Aku sebab as I said before, aku tak tahu pun nak cerita apa. And then dapat tengok cerita ni dan review dia sangat convincing. So aku tengok and aku dah tengok. And yeah, that's my review lah untuk cerita tu. Yang kalau dah dengar tadi tu. Okay lah, aku tak adalah macam nak bebe banyak sangat pasal cerita ni. Sebab cerita ni pun aku sebenarnya tak adalah nak tengok sangat kan. Dia sebab tiket free dekat JSC. Aku tengok-tengok macam, weh cerita apa nak tengok ni kan. Lepas tu tiba dapat tiket salah. And then review pun is quite convincing untuk aku tengok cerita ni. And aku dah tengok. And aku rasa macam cerita ni dia boleh pergi. Tapi kalau boleh dia polish sikit benda-benda main ni aku sebut tadi. Dialog, dia punya chemistry between actor and actress. So bila diorang dah polish cerita ni for the next film kan, maybe ada next film. Sebab aku dengar ada war-war dia cerita macam cerita ni akan ada sequel. So kalau ada maybe dia jadi pelik, tapi kalau ada pun aku rasa kalau dia dah polish sikit pasal benda-benda ni,
dia dah fix any issues yang aku dah sebut tadi, maybe cerita ni akan lagi best lah. Tapi so far cerita ni aku boleh cakap dia boleh diparas, aku boleh bagi rating dalam 7/10 lah. Dia not perfect but it's not bad. Tapi dia boleh diparas untuk tonton lagi lah. So yeah, that's it for my review untuk Tiket Sahaja. So untuk korang yang dah tengok filem Tiket Sahaja ni, korang boleh bagi review dan rating dan juga komen korang kat komen aku. So aku juga nak tahulah apa korang pendapat, sebab cerita ni baru je keluar semalam. So aku berpeluang untuk tengok cerita ni awal. I mean not awal, I mean aku dapat tengok filem ni pada hari first day dia keluar. So yeah, so that's it for my review. Thank you for watching and see you guys in the next video. Thank you.